dan jasa baik adik-adik, tuan-puan semua. Saya nak minta angkat kerusi-kerusi yang adik-adik duduk sekarang ni, tarik ke tepi. Boleh buat sekarang. Okey, tarik tolak ke tepi, ke belakang ke, pastikan ada ruang lah. Kita nak bergerak Dia bukan macam suara L lah, L. Suara L lain kan, dia punya tone. Kuat sikit. Rapat. Oh, rapat. Bukan mangsa perasaan ya. Aku nak. Nanti ada breaking nak pergi. Minta tolong yang kerusi depan sekali ya. Badan sadu dah. Okey, naik. Naik. Okey, dah tarik boleh ke tengah. Jangan ke tepi. Okey. Penuhkan ruang, bagi ada gap sikit-sikit je. Jangan duduk depan kamera je. Okey, so saya dah kenalkan diri saya kenalkan juga ahli kumpulan saya lah. Ini kita jemput khas. Semua turun daripada KL. Okey. Dia orang sampai pukul berapa semalam? Pukul 1 pagi tepuk sikit tangan tu dia orang. Okey. So saya kenalkan yang pertama Yang ini adalah memang kawan baik saya lah. Dia daripada zaman universiti lagi. Sekarang dia adalah strength and conditioning coach. Yang mana dia ajar atlet-atlet MMA dan juga combat sport yang lain Coach Amirul Daniel. Okey. So seterusnya kita ada Encik Aidil. Ini adalah dia memang kompetitif amatur boxer. Okey, so masih compete lagi lah. Okey. Dan kita ada juga Encik Syahreza. Yang ini pula masih compete aktif lagi. Yang ini MMA fighter amatur Okey. So diorang semua ni termasuk saya, kita akan ajar sikit pengenalan kepada asas mempertahankan diri. Okey. So disclaimer tak bermaksud join hari ni terus pandai tiba-tiba. Okey. Kita lahir-lahir kita tak terus berlari, kita merangkak dulu kan. So kena terus konsisten practice dulu. Okey. Ni pengenalan sahaja. Okey. So saya serahkan nak sambung program ni, saya serahkan kepada kawan saya Coach Daniel. Okey, terima kasih Coach Amir Alright, Assalamualaikum semua. Hari ini semua sihat Baik. Okey, sebelum kita start dengan lebih mendalam lagi, saya nak you guys cuba partner. Saya nak berdua-dua sama jantina Jangan lain-lain jantina. Make sure ada partner Yang tak ada partner, anyone yang boleh tolong, jadikan dia ada partner. Semua cukup Okey, so sebelum kita start dengan sesi belajar cara mempertahankan diri, kita kena make sure that badan kita panas dulu, otak kita cergas. Tadi dah dengar benda-benda yang teori, kena kira kalori dan sebagainya. So sekarang kita nak make sure that otak kita cergas sikit, okay? So kita akan main satu game, okay? Game dia nama dia Osman Omar, okay? Saya nak you guys antara partner masing-masing sebelum kita start menghadap partner masing-masing, pandang mata kawan partner korang, angkat tangan letak dekat bahu partner korang. Semua angkat. Alright, saya nak korang urut-urut sikit. Urut-urut. Pandang mata, make sure pandang ke dalam hati juga. Urut bahu jangan urut lain Okey. Okey, pergi dekat perut, tepi perut, urut-urut tepi perut. Okey. Alright, so nama game ni Osman Omar. Saya nak you guys pilih salah seorang jadi Osman, salah satu orang lagi jadi Omar. Okay? Cara dia adalah you guys kena ada partner. Saya nak satu orang letak tangan macam ni, macam nak salam. So jangan rapatkan lah, jangan salam. Almost macam salam, okay? Kalau saya sebut Osman, contohnya saya Osman, and then ni Omar. Kalau saya sebut Osman, Osman kena tangkap tangan Omar. Yang Omar kena lari. Kalau Osman dapat, then Osman menang lah. Kalau Omar dapat lari, Omar menang. Okay, faham Kita akan buat 3 kali, tapi kita buat testing dulu, okay? Alright, so saya nak semua fokus.
Make sure focus. Oh, Osman. Alright, okay, semua faham Okay, alright. Okay, semua ready? Kita akan ada 3 round Siapa salah, siapa kalah kita akan denda sikit, boleh Okay, semua ready? Fokus. Ma. Okey dapat Ada ke tak yang tak dapat? Dua-dua hanging ada tak? Tak ada, semua dapat Oh, tak ada juga. Okey okey. Alright, round number 2. Okay, ready semua? Osman. Okay, last one. Okay, ready Siapa kalah, kita akan denda dia, right? Okay, ready? Osman. Alright, okay. Saya nak siapa yang kalah? Ada yang kalah? Angkat tangan yang kalah. Yang kalah. Okay, yang kalah pergi depan live ni buat macam ni. Tak adalah. Okay. Alright, so kita akan start kita punya bengkel mempetahkan diri, okay? Semua kena serius Benda ni benda serius. Ambil sebagai pengajaran, okay? Kita akan start. Alright, so dalam mempertahankan diri, okay, ada beberapa perkara yang you guys kena tahu, which is perkara yang paling penting sekali adalah awareness ataupun kita panggil situational awareness. Okay, benda tu sangat penting sebab sekarang kita banyak dilekakan dengan apa? Gadget, betul, pandai. Okay, berjalan pegang gadget, kat mana-mana pegang gadget, memandu pegang gadget, so banyak dilekakan So situational awareness adalah yang sangat penting dalam mempertahankan diri. Okay, saya akan bagi satu situasi. Saya nak you guys fikir dalam masa 1 minit. Saya akan panggil seorang atau dua untuk bagi opinion. Apakah yang salah, apakah yang patut dibetulkan. Okay? Boleh. Alright, situasi yang pertama dalam keadaan yang tak ada orang, kawasan tersembunyi ataupun sunyi. Awak jalan macam ni pakai beg. Awak rasa ini adalah yang terbaik ataupun tidak? Siapa rasa ini adalah situasi yang terbaik untuk you guys jaga diri sendiri? Siapa rasa ya? Siapa rasa tidak? Tidak angkat tangan. Oh, ada yang kata ya Okay. Alright. So boleh tak saya dapatkan seorang lelaki, seorang perempuan untuk bagi pendapat anda sepatutnya macam mana yang anda perlu buat? Boleh tak? Just a quick one. Ke nak saya pilih? Saya pilih Yang abang pegang hidung ni, yang pegang hidung ni. Okay, come. Mari. Nama siapa? Cubaan suara. Nama saya Amsyah. Cuba bagi saya pandangan anda, apakah yang boleh dibetulkan, apa yang awak rasa salah dan betul. Bagi saya, kalau contohlah kita tengah berjalan dekat tempat public, tempat khayalak ramai, jadi kita elakkanlah untuk supaya kita functionkan lima-lima deria kita, lihat, dengar, bau semua. So supaya kita dapat jaga diri kita juga orang sekeliling. Wah, jawapan yang sangat mantap Dah prepare ke? Okay, yang satu lagi wanita pula. Ada yang nak volunteer ataupun nak saya panggil? Okay, saya pilih lah. Yang menyorok tu, yang yang pandang-pandang belakang tu, saya adik ni semua. Awak sini. Kam. Oh, pandang-pandang orang. Okey, nama siapa dan boleh bagi pendapat anda? Okay, nama saya Diana. Okay, saya rasa dalam situasi macam ni, dia tak patut pun pakai earphone macam tu sebab contohlah kalau ada apa-apa yang berlaku, dia tak dapat dengar pun apa orang sekeliling panggil dia ke, jerit ke, dia tak dapat dengar, dia tak aware pasal situasi tu.
Itu je. Alright, sangat bagus. Bagus pendengaran. Mantap. Okay, berikan tepukan sekali lagi untuk kita punya volunteer. Volunteer ke saya panggil? Okay, so betul. Tak ada yang salah. Apa yang awak cakap semua betul. Perkara yang pertama adalah pendengaran. Pendengaran sangat penting apabila kita berjalan di tempat yang tak ada orang ataupun tempat yang kita rasa boleh berlaku sesuatu yang tak diingini lah. Okay, this one out. Jangan pakai. Sebab sekarang pun lagilah teruk ada noise cancelling dan sebagainya. You tak aware of your surrounding. You tak dengar apa benda yang berlaku. Footstep you tak dengar. Kereta you tak dengar. Sangat bahaya. Okay? Yang seterusnya adalah fokus. You punya mata. Mata observation. Observation sangat penting. Okay, so this one out. Masuk. Important je angkat. Kalau tak ada apa-apa, just fokus dengan berjalan. Ya, saya tahu bosan. Tapi cuba berada dalam keadaan. Try to be comfortable dalam keadaan yang bosan tu. Okay? Sebab safety first. Okay? Yang seterusnya adalah this one. This one korang tak perasan. Okay? So, bag yang ada laptop biasanya dia ada lock. So, lock ni sebenarnya ada function kenapa dia buat. So, dia very important untuk safety. Okay? So, pakai benda ni. Kalau you pakai bag laptop lah. Dan kalau tak ada, then dia ada case lah. Okay? 3 benda. Pendengaran, penglihatan dan aware of your surrounding. Okay? Alright, seterusnya. Let's say kalau you guys dah buat semua benda ni, berlaku juga sesuatu yang tak diingini. Apakah langkah-langkah seterusnya? Okay, saya akan serahkan kepada Coach Aidil. Let's go. Okay, Assalamualaikum, selamat petang. Okay, first, teknik untuk kita prevent any danger, kita panggil dia range management. Range management ni basically just untuk kita control kita punya distance dengan any danger lah dekat our surrounding. So first scenario yang common yang macam kita you guys contoh balik kelas kan, lalu dekat lorong ataupun satu blok, and kita aware yang ada stranger dekat depan. Let's say kita berjalan, kita balik kelas, kita jalan. Let's say ada stranger kat sini, kita dah aware and they try to approach kita. They try untuk approach kita. So the first easy step untuk kita control range management is easy je. As simple as hands up. Dia tak perlu macam lebih agresif sangat. Just simply as letak tangan dekat dada. And step back untuk balancekan kita punya stance. And just step back je. So this macam mana nak tahu kita in a good range? Is tangan kita, kita tak boleh nak reach dia and dia pun tak nak reach kita. Tu maksudnya kita in a good distance lah. Saya ulang balik ya. Kita jalan and then some ada stranger approach. Just hands up. Make a good stance and just step back. Tu je. Let's say kalau dia cuba nak attack kita, kita just turn and lari. Kita dah have a good stance. So just lari dekat tempat yang selamat lah. Jangan lari dekat dia pula. And second scenario is kita scenario yang hampir lebih kurang sama, tapi kita tak aware dengan kita tak nampak pun stranger tu. Let's say macam ada dekat corner lah. Let's say kita jalan-jalan, kita tak nampak dia ni. Tiba-tiba dia ada. So basic standard instinct kita mesti kita terkejut. So macam apa benda pula kan. Jadi benda sama kita buat, cuma reaction time tu kena lebih cepat lah. So let's say jalan. So let's say jalan, tiba dia benda sama, hands up, make good stand and just step back. Tu je. Let's say kalau dia nak attack kita, just turn and lari. Tempat yang selamat lah. Tu yang first. Faham lah? Jadi key point ni 3 je. Hands up, balancekan stand kita dan just step back. Boleh try lah. Alright. Okay. Kalau korang rasa bela-bela, tak apa. Kita akan bagi korang try dulu with your own partner jangan tukar partner, partner yang sama. Try dulu selama 3 minit. Nanti saya akan panggil seorang partner untuk buat ke atas pentas, okay? So try dulu, kami semua akan monitor you guys buat selama 3 minit, okay? Let's go. Ambil jarak Okay, so ingat key point dia apa?
Ini macam rapat sangat ni. So first, create distance. Maknanya orang terlampau dekat dengan kita. First, step back. Okay. Step back, hands up, guards up. Okay, tangan angkat ke atas. Kita bukan give up Kita tak genggam Kita bukan nak gaduh. Kita nak de-escalate. Maknanya, relax. Okay. So, buka tangan. And then, kalau perlu, exit, lari. Okay. So, distance ni kena kawal. At least, luruskan tangan. Tangan depan. At least ni jarak dia. Okay. So jarak ni. Relax. Ni macam ni. So kita communicate. Dalam self defense, kita menggunakan striking ataupun any kind of move adalah sebagai langkah terakhir. Prevention always number one. First, Okay. tangan awak kena ke atas dulu. Okay, Sebab try. apa? Tangan ni penting untuk make sure that kita sama ada kita boleh tolak je ataupun kita create the distance. Kalau tak mahu, Ni mana orang jahat ni? Decide dulu mana orang jahat tu. angkat, create distance, kangkang besar. Kalau kangkang rapat sangat, if let's say dia datang dekat, tak balance. Siapa orang jahat? Okay, cuba buat. Saya panggil awak ni ke atas ni. Orang jahat. Okay. So tunjuk. Dia datang dekat. Ni kita jalan. Dia datang dekat. Apa? Okay, step back. Create distance. Boleh diterima. Lepas tu kena terus lari lah Tangan atas. Jangan open. Kita tak angkat tangan macam give up Kita bukan menyerah. Kita letak depan. Okay, chest level almost like eye level lah. Okay. Lead hand tu slightly extend. Satu lagi tangan area kita punya chest ataupun area kita punya jaw. Okay. Jangan genggam tangan Kita bukan ajak dia gaduh. Mana tengok try buat. Step back. Jarak banyak mana? Okey, so jaga. Okey. Next. Okey. Satu tangan slightly extend, satu tangan tinggi sikit. Hampir Okay, 10 saat lagi Get ready Yang mana yang rasa-rasa macam saya akan tengok yang mana macam ush ni bagus ni, saya akan panggil ke atas. Siapa kruk? Siapa kruk? Siapa orang jahat? Dia orang jahat. Okey, cepat nak tengok. Okay, alright. Okay, saya akan panggil satu partner satu partner naik ke atas. Saya rasa okay, korang you guys nak lelaki ke partner perempuan? Lelaki ke perempuan? Saya rasa macam perempuan punya suara lagi kuat lah. Saya pilih lelaki lah. Saya rasa muka-muka yang macam ganas-ganas Saya ambil yang ganas-ganas sikit Okay, boleh. Kita ambil 2 orang Let's go. Come. Saya naik ke atas, kita buat satu demo, okay? Tepuk Berikan tepukan sikit. tangan. Okey. Okey, naik atas. Kita buat atas pentas. Bila lagi? Okey, perkenalkan nama sikit. Nama saya Muhammad Danish. Saya Irfan. Okey, so Danish Irfan, mana satu orang jahat? Mana kruk? Okey, Danish kruk Okey, so tengok macam mana dia orang demo. Betul ke tak betul? Bagi komen. Okey, go. Okay, korang rasa benda tu realistik ke tak realistik? Kuat sikit, realistik ke tak? Sekali lagi. Buat macam real betul, rasa macam yang penjahat tu kalau awak tak lari ataupun tak standby, KO. Ini apa? Apa komen anda semua? Okey ke? Okay? Boleh lah boleh Okey. lah. Okay, berikan tepukan. Saya ingatkan lagi sekali bila kita angkat tangan jangan genggam. Kalau genggam ni kita ajak dia gaduh. Okey. So tangan buka tu je. Okey? Okay.
saya faham banyak benda yang nak kena ingat, tapi kita kena teruskan ke situasi yang kedua, okey? So kalau rasa-rasa nak refresh balik, boleh tengok live dekat Nutritionist KKM boleh okey. Situasi yang kedua, okey? Fokus, benda ni pun sometimes banyak berlaku, especially kepada pasangan-pasangan, okey? Sekarang banyak orang yang tak betul. Ding dong. So benda ni selalunya kita nampaklah sometimes dekat social media pun boleh berlaku juga, okey? Situasi yang kedua. Silakan Coach Reza. Baik, Assalamualaikum. Okay, masih semangat Okey, sebelum kita teruskan, saya nak tanya, ada ni kepada perempuan pernah ke masuk relationship yang agak toxic? Oi, ni semangat Kalau lelaki, pernah apa ni ada girlfriend yang toxic? Tak pernah? Clingy ke tak ada? Okay, saya nak bagi satu situation Ada ke perempuan pernah dalam situation macam ni? Nak try lari tapi dia tak bagi? Tak pernah? Oh, pernah. Ni slowly je, nodding the head Okay. Okay, so kalau kita ada dalam situasi macam ni, kita nak hadapkan macam mana? Okay, kalau saya nak minta Coach Daniel, tolong pegang mic. Okay, yang pertama, okay, first thing apa yang kita nak buat? Okay. Alright, yang penting tangan free kita nak buat bentuk C ataupun nak panggil L pun boleh. Okay. Tengok semua dah pandang tangan dah. Okay. Yang kedua, kita kena tengok kat mana dia lemah. Okay, nak tahu kelemahan dia kat mana, kita kena tengok jari dia kat mana. Okay. So, move ni dia ada dua motion yang kita panggil push and pull. So, kalau saya macam ni, okay, tangan yang dia sedang pegang, kita kena tarik, tangan free kita kena tolak. Okay. Kita maintain bentuk C dan satu motion. Okay, push dengan pull. Okay. So dari sini kita just push and pull. Okay, kita kena tolak ke arah yang dia lemah. Okay, maknanya jari dia. Okay, macam ni. Okay. Lagi sekali. Tangan ni. Okay, kita tengok jari dia dekat sini. Maknanya saya kena tolak dekat arah sini sebab dia lemah kat jari dia. Okay, kalau saya tolak dekat sini, tak ada apa-apa jadi. Okay, semua faham Saya kena tolak dan tarik sekali. Okay, lagi sekali 1, 2, 3. Semua dah try Okay. Kalau saya Okay, kalau saya tolak je tapi tak ada tarik, okay, tak ada apa-apa jadi. Okay, kalau tarik je tak ada tolak, lagi pun tak ada jadi. Okay, semua boleh faham Okay, alright, kita kalau betul-betul faham, kita try try sekejap and then perempuan pula demo Alright, saya bagi masa 3 minit untuk cuba dan kami akan tengok macam mana you guys buat, okay? Let's go. Okay, cuba. Okay, cuba pegang yang sekuat yang mungkin, tengok. Oh, okay. Lulus. Okay, cuba. Dia kena push tangan, you tak boleh genggam. Sebab genggam nanti dia tersangkut. So, you kena luluskan. Okay, bila sentak push and pull tu, dekat wrist dia. Okay. Muka kena ada. Push. Dia kena tarik dan tolak. Okay, contoh push and pull. Push V. Push dekat wrist dia. Pull ni tarik ni tangan ni. Tapi okey, yang first tu okey. Push and ada. pull. Teknik ada. Okey. Genggam kuat-kuat. Paling kuat. Okey, cuba. Paling kuat. Dia kena sekali serentak. Push and tangan pull. awak tak boleh genggam. Okey, dia memang Awak kena akan buat pas. macam ni. Okey. Serentak. Okey. And Okey, try. Cuba. okey, tangan Ramai. tak panas lah. Okey. Kumpulkan saja. Okey. Almost dapat. Okey. So
dia one motion macam ni and then you tolak and tarik. Let's say you tarik dulu and tolak. Bila cuba lagi Okay, next. Tengok. Bila dia lock, grab. Nampak kat sini yang lemah. Okey. Teknik ada, cumanya kena sentap. Sentap. Kita tahu ada barang kan. Sebenarnya kalau tak ada barang kena Okey. sebab sometimes Pakai dia jam. akan kuat. Bagilah dia ambil jam. So kena Boleh juga. Sebenarnya yang penting kita push and pull tu dekat bahagian kalau dia genggam kat jam kan. Lagi susah. dan ni one tolak Macam mana? ke sana. Dia Yeah, betul pandai. Yeah. senang sebab dia boleh lock kat sini. Kalau tolak ke sana dia berat. Sebab ada ni kan. Dia dah pergi kat brake. Okay, awal cuba. Itu salam. Okey. Alright, go. Okey. Teknik ada, cumanya kena kena explore sekalikan movement tu. You kena Boleh you guys kena atas kan? Okey ke? Okey. Perempuan macam mana okey jadi? Okey pula tak Genggam nampak paling kuat-kuat punya, tiba-tiba jadi. okey. Ha? Tengok sekali satu. Cuba buat tengok. Ha? Alamak. Kena pula. Betul. Lulus. Okey, cuba awak pula buat. Okey, tengok lulus tak lulus. Hai. Okey. Cuba. Lulus tapi arah. Paling kuat, genggam paling kuat. Kita nak tengok jadi tak jadi. Okey, betul. Nah, betul. Dan dia kena ke arah situ. Betul lah awak buat. Ah. Naik atas kan? Banyak betul. Tangan mana tak kisah, move dia sama je. Sama Okey, je. 10 saat 10 saat. Okey. Okey. So explode tu kena laju lagi. Sentap tu betul-betul dekat pergelangan yang paling hampir ni. Tak nak dekat atas-atas ni. Okey, sebab dia punya fulcrum dekat bawah ni. Okey. So tarik. Okey. Yang lain ni semua tengok ni dah buat ke? Dah buat? Keep on berlatih buat. Sebab nanti kita nak panggil you guys naik atas. Okey, yang lain nak tengok. Ini tadi tak tengok dia kan. Dah dapat, betul lah. Hai. Buat lagi sekali nak tengok. Korang dah buat? Salah, apa yang salah? Movement dia kena sentap. Okey. Sentap. Okey, alright. So kita panggil satu partner tim naik di atas pentas. Nak volunteer ke? Nak saya pilih? Ha? Nak volunteer ke saya pilih? Okey, saya bagi 3 saat volunteer. 3 saat. 3, 2, 1. Okey, saya pilih. Coach Amir lah. Coach Amir pilih. Saya pilih okey. Saya nak ambil yang belakang ni tadi. Mai 2 orang ni. Mai ke depan. Sila. Pentas. Berikan tepukan kuat sikit. Okey, sebelum kita mula, dah pilih dululah. Oh, laju. Okey, kenalkan diri dulu. Siapa nama? Nama saya Izani Puteri. Panggil Izani. Panggil Izani Siapa yang tak kenal? Nama Aina. Panggil? Aina je. Okay, Aina je. Okey, panggil Aina je. Okey. Siapa yang jadi toxic girlfriend atau boyfriend? Oh, toxic. Okey, ini. Okey. So ini jadi yang good guy, good girl lah ni. Okey. Alright. Okey, silakan. Start dulu, okey? Let's go. Okey, kita suruh buat sekali lagi. Tengok betul-betul komen. Tengok betul ke tak? Betul-betul. Saya nak anyone berikan perhatian. Kalau rasa ada salah, boleh bagikan pendapat anda. Okay, let's go.
Okey. Sebelum kita minta kita tukar, biar Coach Amir betulkan dulu. Okey, silakan. Reza sini. Mic ke macam mana? Okey. Coach Daniel dia akan terangkan sikit apa yang betul, apa yang salah sebab saya akan letak mic. Okey. So Coach Daniel akan buat, saya explain. Okey. First of all, dia tak kisah pegang tangan mana pun. Teknik ni sama sahaja. Okey? So benda yang key point dia tadi adalah push and pull. Push kat mana? Push dekat paling hampir pergelangan dia. Dekat sini, lock V. Okey, kat sini. Bukan dekat sini, bukan kat sini. Makin dekat sini, makin ke atas, makin kurang dia punya fulcrum tu, lemah. So kita nak dekat yang paling dekat genggaman dia. Okey. Itu first. Second, pull. Tangan yang dipenggang ni kena pull serentak dengan push. Okey? Tarik dekat arah yang genggaman dia paling lemah. Dekat tempat kuncian dua ni. Okey? Okey. Yang ketiga, ni tambahan sikit tadi mungkin terlupa. Jangan genggam tangan yang nak pull ni. Kalau genggam, cuba genggam. Lagi besar, lagi senang dia nak genggam. Blade hand. Luruskan. Okey? Push and pull. Sentap. Okey? Macam tu. Okey? So, pastikan movement dia macam ni. Yang tadi salah sebab apa? Salah sebab apa? Sebab push dia macam ni. Betul tak? Kuat ke push macam ni? Kena macam ni. Okey. Alright. Cuba lagi sekali. Cuba lagi sekali. Kita tengok. Better tapi kena sentap. Tarik. 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 Okay, lagi sekali. Last Okay. Alright. Dan tak perlu punlah genggam tangan. Okay. Dah push and pull. Ciao. Alright. Terima kasih. Alright. Berikan tepukan kuat sikit. Okay. Nampaknya memang ada muka-muka yang tak sabar nak naik atas pentas. Lepas ni saya rasa kena panggil 2 tim. Okay? Pasti kita panggil 2 tim. Kita panggil laki perempuan lah lepas ni. Laki perempuan. Okay, semua ready ya. Siapa yang belum kena naik atas tu ready. Okay? Nak lagi bagus, volunteer. Okay. Okay, yang seterusnya volunteer. kita akan pergi ke situasi yang ketiga. Okay? Silakan Coach Reza. Baik, so situasi yang ketiga ni apabila kita ada beg ataupun baju yang tebal. Kita tengah jalan, tiba-tiba tengah jalan. Uish, ada rasa orang tarik. So korang rasa apa patut yang saya buat dalam situasi macam ni? Lepaskan. Lepas tu? Lari. Tapi Wah, laptop okey. baru. Betul. Betul. Tapi contoh macam Coach Amir cakap, ada laptop baru. Tak nak lepaskan. Apa kita patut buat? Okey. Dia dah pegang, grip dia dah kuat. Okey. Yang pertama, kita kena masukkan dalam stance. Okey. Kita jalan squat. Lepas tu kita rasa ada orang tarik. Terus kaki kita. Okey, masuk dalam stance dulu. Okey. Lepas tu saya kena turnkan badan saya nak menghadap dia. Tangan saya wrap around. Lepas tu tangan saya dah wrap around. Lepas tu kita kelaskan tangan kita macam ni. Okey. Lepas tu saya ketatkan tangan. Lepas tu tengok kaki saya. Saya dah lowerkan base saya. Lepas tu kita dah lepaskan grip. Terus boleh lari. Okay. Nak tengok lagi sekali? Lagi sekali
Okay, boleh? Okay, tak apa. Kalau ada salah, kita betulkan, okay? Alright, let's go. Okey, lagi sekali. Masing-masing cuba move ni. Okey, dengan pasangan. Nanti kita akan panggil 2. 1 lelaki, 1 perempuan. Okey, masing-masing tak ada bag kan? Genggam belakang tengkuk dia. Sini. Genggam sini ah. Ha. Okey. Bayangkan lebih kurang macam tu. Untuk teknik ni sebelah tangan dulu. Yang ni kita tak ada tarikan kan. So bila biasanya andai katalah ada orang tarik belakang saya, kita nak jatuh ke belakang first kali kita apa? Base. Break dulu, base. Lepas tu kita turn, tengok dia baru wrap around. Itu terbalik. Pusing belah sana. Okey. So biasanya orang yang jahat Okey, wrap around. Lock. dia pegang betul-betul kuat. Okey. Lock ni kalau boleh saya nak sampai bahu dia punya elbow tu macam ni. Larilah, dah buat tu larilah. Okey. Dan biasanya dia akan lepas. Kalau dia tak lepas, kita dah grab, kita lock tangan kita, kita squat down. Pum. Yang merah Break ni dia punya nampak Okey, bersedia dan ni. lari. Cuba. Okey. Orang baru. Okey, kita fokus kepada orang baru. Okey, orang baru sila. Okey. Orang baru ni ada partner tak? Turn wrap. Lock. Tarik ke sini. Tarik sikit. Saya nak elbow dia ni nampak rumput macam ni ah. Okey. Okey, dan lari. Lagi sekali, lagi sekali. Bila awak nak pusing, badan awak pusing sekali. Itu move lain tu. Itu move lain. Baru. Boom. Okey, pandang sini. Pandang sini dulu. Okey, pegang. Dia bukan daripada bawah. Bila dia tarik, base daripada atas. Tarik sampai elbow dia macam ni. Sampai elbow dia jadi macam ni. Tangan ni tarik. Buat macam ni. Macam tu. Nampak? Rasakan lock dia. So tarik, dia tak lepas lagi. Dia macam nak tengok lah. Sentak. Okay, tu shoulder lock Kalau buat kuat, boleh dislocate. Terus squat terus. Saya nak sampai sini. Pusing dulu. So let's say kalau Back. Sampai sini. Jangan stop. Slowly. Korang nanti member habis balik ni. Okay, so saya nak bahu, dia punya bahu ni, elbow dia macam ni. Tarik slow-slow sampai macam tu. Kalau dia tak lepas, tak bagi dia lepas. Dia punya grip tu. Squat down, tolak main dia. kat situ. Okay. Tu kenapa main kat signboard tu? Dah try ke? Okey, lagi 10 saat. Kita akan pilih dua partner akan naik ke atas untuk demo. Terbaiknya menghala ke arah yang kita pusing belah sini. Belah sana. Okey, terbaiknya lah kalau dapat Tapi kalau dapat arah yang salah, ada je teknik lain. Tapi tu next time lah. Okey, semua dapat? Alright, okey. So kita akan pilih dua partner, satu lelaki, satu perempuan Saya rasa kali ni volunteer lah. Volunteer lah. Volunteer. Dua orang lelaki, dua orang perempuan Silakan. Okey, come on. Saya nak tengok siapa yang willing to volunteer ni. Saya nak tengok. Come on. Wah, okey. Alright, berikan tepukan sikit volunteer kita. Okey, tepuk tangan. Laki. Come on. Perempuan ada volunteer. Mana lelaki? Jangan Lelaki, malukan come on. lelaki lah. Come on. Mana dia volunteer tu? Okay, boleh naik atas dulu. Silakan. Volunteer, orang berikan tepukan sikit. Tim lelaki. Okey, tepuk tangan.
Okay, kita tengok tim lelaki yang buat cantik ataupun tim perempuan yang buat cantik. Boleh Sebelum tu, perkenalkan sikit diri, nama siapa? Nama saya Izhan. Izhan. Okay, baik. Awak? Nama saya Mukris. Mukris, alright. Mantap. Nama awak siapa? Saya Nabila. Nama saya Syamimi. Syamimi, alright. Okay. Nak mula mana dulu? Perempuan atau lelaki? Lelaki, okay. Tak apalah. Kita lelaki mula dulu Okay. Siapa yang jadi penjahat ataupun orang yang tak baik? Siapa yang jadi orang yang baik? Saya tak, okay. Mana bag tadi? Bagi bag sikit. Okay, silakan. Okay, kita tengok 3, 2, 1, action. Ooh, okay. Alright, not bad. Okay, cuba tukar pula. Yang ni jadi penjahat. And then the other one jadi ni. Okay, cuba jauh sikit. Yang penjahat jauh sikit. Okay, let's go. 3, 2, 1, action. Okay. Tengok dulu. Komen kemudian. Okay, Apa yang tak kena? Ada yang tak kena tak? Masa tak lepas tu? Boleh terlepas tak? Okay, kita buat sekali lagi. Alright. 3, 2, 1, action. Alright, okay. Kejap lagi kita postmortem, alright? Okay, now team wanita, okay? Ada sebab kenapa saya panggil satu tim di atas buat, dia ada sebab dia, okay? So korang kena fokus walaupun dia short bengkel tapi korang kena fokus. Okay, let's go. 3, 2, 1, action. Okay, alright. Ni tak bagi-bagi memang terbuka dia bukan macam tak apalah. Okay. Alright, tukar pula. Tiga, dua, satu, action. Okay, alright. Okay, kenapa? Okay, alright, berikan tepukan kepada dua-dua tim. Berikan tepukan yang gemuruh. Okay, korang rasa ada benda yang tak betul ke? Ataupun korang rasa dua-dua okey je? Boleh turun. Dua-dua okey je? Dua-dua tim okey je? Ada yang tak betul, okay? Boleh nampak ada beberapa perkara kena betulkan Alright. Kita akan cuba betulkan apa yang silap, apa yang boleh diperbaiki dan cuba ambil pengajaran daripada itu Alright. Kau terangkan, aku demo. Okay. So kita tengok balik. Okay, first. Base. Sebab orang akan tarik. Kalau kita tak base, kita terduduk. Okay. So orang tarik je, tak kisah kaki mana, base satu kaki. Okay. Base. Rendahkan badan. Okay. Next. Turn. Angkat, wrap around daripada atas keliling. Okay. Dekat sini dia akan terjadi dua situasi. Dia boleh lock near dekat dia punya wrist ataupun dia akan lock dekat kawasan dia punya elbow joint. Okay. Next. Lock tangan. Okay. Melainkan anda yakin anda kuat sebelah tangan. Kalau tak, lock. Okay. Next, kalau masih pegang, snap, squat down, akan patah. Ataupun akan dislocate dia punya shoulder Okay. Itu situasi yang kebiasaannya lah. Okay. So ya, tadi ada yang tersalah. Tersalah macam mana? Okay. Ni antara yang kita lock dekat elbow joint. So ni tak ada masalah. Okay. Ini okay, tak ada masalah. So tadi yang tersalahnya salah pusing. Okay, bukan macam tu. Macam ni. Reza pegang belakang. Okay, kita nak base wrap belah sini kan? Betul. Tadi pusing belah sini.
Betul. Belah sini dia boleh juga jadi kadang-kadang. Tapi move ni mungkin tak berapa nak berkesan macam tadi itulah. Okey. Andai kata berlaku, boleh follow juga. Squat down, kalau sentap biasanya terbuka. Ataupun boleh try teknik lain. Tambah take down. Okey, contoh dia. Okey, kita pusing kan? Okay, demo take down terus. Cuma kita tak ajar yang fancy-fancy lah sebab kita tak ada mat. Okay? So kita tak nak injured. So always ada option yang itu. Dua-dua belah boleh. Takkan tiba-tiba tarik nanti kena nak tengok dulu kan. So dua-dua belah boleh. Tak ada masalah Kalau rasa tak dapat lock, jatuhkan. Okay? Alright. Okay, sebelum tu kita berikan tepukan untuk diri masing-masing lah kan. Bagus. Semua masih boleh fokus sebab kita ada satu lagi, okay? Boleh fokus alright. Situasi yang seterusnya, situasi number 4, okay? Yang ini biasanya boleh berlaku kepada normally lelaki pun boleh. Tapi kebiasaannya berlaku pada perempuan sebab perempuan biasanya structure-nya lebih kecil. Okay? Silakan saya pas kepada Coach Amir. Okay. So sebenarnya move ni mungkin nampak sebab saya lagi berat. Atas ni saya paling berat sekali. Tapi yang crook dia sekarang ni Reza, Coach Reza. So situasi ni adalah di mana contoh kes culik ataupun mungkin dekat lorong-lorong gelap ke kan, yang orang diangkat daripada belakang. Okey. So kita panggil bear hug daripada belakang So bear hug ada dua variation. Okey. Orang tu boleh angkat, boleh jadi tangan dia bawah ketiak saya. Okey. Biasanya orang ni akan angkat macam ni je ke? Dia peluk je ke? Dia akan angkat. Dia angkat bawa lari kat belakang, betul tak? Okey. So move dia, kita nak hentikan momentum angkat atas tu. Okey. So bila je orang wrap kat belakang, first point, rendahkan kita punya center of gravity. Badan kita squat down. Okey. Nombor 1. Okey. Second, kita ambil angle. Step satu side. Satu lagi kaki kita step belakang kaki dia. Okey. Nampak position saya kan? Okey, dalam situasi self defense anda dibenarkan elbow, back fist, up elbow boleh. Okey. So finishing daripada sini dua cara. Kalau anda yakin anda seorang yang kuat, buat strength training, boleh angkat berat, angkat dia. Grab kaki, diri squat. Jatuh kan? Okey. Tu option pertama. Option kedua. Saya ni lagi rendah, saya lagi kecil, saya lagi lemah. Saya tak boleh angkat dia. Jatuhkan pakai fizik. Trap, kontrol. Kaki yang belakang kaki dia saya akan luruskan. Dan saya akan duduk sandar ke belakang. Okey. So maintain. Bangun. Lari. Okey. Okey, nampak? So nak buat takat mana? Saya nak takat ni je. Okey? Saya nak adik-adik buat takat ni je. Dia pegang, squat down, step ke tepi, step ke belakang. Saya nak ketuk. Pak. Okey, member yang dah kena ketuk tu lepas. Tolak. Lari. Buat takat tu je. Boleh? Nak tengok lagi ke? Okey. Step dia banyak sangat. Saya tunjuk lagi sekali last. Full version. Okey. So Okay. tengok Saya buat full flow dari awal sampai habis.
Flow dari awal sampai akhir ya. Tengok betul-betul. Tambahan Kalau dia angkat tadi kan, saya tak tunjuk cara nak ni kan. Okay. So kalau dia angkat, at the moment dia angkat tu saya nak kaki lock belakang kaki dia. Angkat. Lock. Dan jatuh kepada base. Okay, angkat lagi sekali. Angkat, lock. Saya bagi dia. Okay, boleh. So dengan partner jangan risau, kita akan turun, kita akan bantu. Okay, dia ada 2 variation, kita tunjuk satu variation dulu, nanti next variation. Alright, let's go. 3 minit, okay? Let's go. Okay. So imagine kalau member boleh angkat, cuba angkat. Saya nak angkat buat lari macam menculik. Jangan langgar belakang jangan langgar belakang. Tengok belakang Okay. So partner yang kena angkat ni automatik. Kalau kita tak sempat base, kita boleh rendahkan badan, lock dulu kira. Jangan bagi dia angkat. Okay. Try. Okay. So bila jatuh tu, jatuh dalam base. Jangan jatuh baring atas dia. Kalau dia jatuh tak apa. Jangan kita jatuh. So bila dia angkat, boleh angkat saya? Tak boleh. Bila dia angkat, kita dah terangkat kan, kita dah lock. Jatuh base. Step, step. Rendah. Okay. Try lagi sekali. Betul. Jatuh dalam base. Step, step. Good. Elbow, tolak. Tak elbow lagi. Elbow, push. Get out. Okay. Kalau dia Saya nak tengok. Semua buat. awak just Ambil jarak sikit. and then step. Turun, turun. You step and then step. Itu step yang terakhir sekali. Okay, buat sekali lagi. Saya tunjukkan. Rasa macam boleh kan elbow kan? Pandang sini. Tapi kalau saya peluk rapat. Bukan, sebelah sana. Keluarkan dia. Bukan, sebelah sana. Kaki ni bukan. Tak lepas. Itu ke sebelah. Range of motion kita tak boleh nak elbow. Tak boleh. Kalau kena pun, yang angkat dia bawa balik rumah. Pusing badan. Macam tadi. Bungkuk sikit. Betul. Tujuan dia kita nak stopkan momentum dia, kita pergi ambil belakang dia. Cuba sekali lagi. Lock, jatuh, step, step, good. Betul. Ataupun angkat. So kita pula angkat dia kan, bawa balik rumah. Okey. Boleh diterima. Almost. Okey. Tengok lagi. Okey, jatuh. Kalau dia nak angkat lama, berapa lama je dia larat. Betul tak? So at the moment dia lepas dia tak larat tu, jatuh kepada base. Okey, jatuh je base, kaki kena besar. Jangan macam ni. Ini tumbang. Besar base. Okey. Squat. Okey, step. So that stable. Kalau tegak Step. stable. Step kaki kita tu kena belakang kaki dia. Okey. Yang lain cuba pula. Saya nak tengok. Ini common tau. Biasa tau perempuan kena angkat bola lagi. Okey. Baik kau orang buat betul-betul. Yang lain ni macam tengok aje buatlah. Tak ada buatlah. Buat lagi. Lock, base. Okay, step, good. Betul. Okay. Okay.
Okey. 5 saat. Kita akan panggil seorang je. Kita akan panggil satu je. Kita akan panggil satu je kali ni Okey. Kita panggil perempuan lah. Saya nak tengok perempuan buat sebab benda ni biasanya tak ada orang nak bawa lari muka ni. So kita ambil perempuan lah. Okey, let's go. Silakan. Perempuan. Saya pilih lah Saya pilih Siapa yang belum lagi Dah awak dah kan? Korang belum Ha? Okey, silakan dah kat depan dah. Boleh dah ni. Ini boleh lah. Boleh. Boleh. Sila. Okey. Sila. Berikan tepukan sikit, tak kuat. Okey, kenalkan nama. Nama saya Salimah, boleh panggil Ima. Ima. Okey ni. Nama saya Ayuni. Okey. So kat sini siapa nak jadi crook dulu? Siapa orang jahat? Mana? Orang jahat. Okey. Ready. 1, 2, action. Reset. Cuba lagi sekali. Cuba lagi sekali. Okey, member kalau boleh larat angkat, cuba angkat dia ataupun seret dia ke belakang Okey, movement dia apa lepas tu? Dan push. Right, okay. Okay. Okay, good job. Nice one. Okay, berikan tepukan sikit. Right. Okay. Alright, sabar. Belum lagi. Jangan cepat sangat. Tukar pula. Tukar pula. Okay, okay, let's go. 3, 2, 1, action. Okay. Alright. Okay, good job. Bagus. So tak susah kan? Konsep dia macam tu je. Okay? Cuma kalau ni variation sikit lah. Reza. Kalau orang tu peluk sekali dengan tangan kita. Nak buat macam mana? Boleh tak abang move tadi tu? Tak boleh ke? Tak boleh? Saya pakai tangan ke move yang mula tadi tu? Tak pakai kan? Move dia sama aja. Okay? So kalau boleh rendahkan badan terus squat down. Okay? Terus change angle. Hadap. Sama aja. Okay? Tiba-tiba dia rangkul saya punya tengkuk. Sama aja, tak ada beza. Okay? Move tadi boleh buat jatuhkan. Okay? Ataupun sama lah. Sama aja tak ada beza. Ni cuma tunjuk in case kalau tangan kita trap. Okay? So tak ada beza. Okay? So benda ni exposure lah. Tapi benda ni perlukan consistent practice under pressure. Okay? Kalau member main lepas tak sama dengan situasi sebenar Okay? Okay. Okay. Sebelum kita tamatkan kita punya bengkel, rasa macam cepat sangat masa. Biasanya saya akan buat 1 hari bengkel ni sebenarnya, tapi kena buat 1 jam je. So terpaksalah padat-padatkan semua dalam 1 jam, okay? Kelas kita biasa 2 jam. 1 jam tu normal lah, memang sekejap je pengenalan. Okay? So lepas ni nak mahir, join kelas martial art belajar. Okay? Okay, kalau semua perasan, tadi semua adalah mempertahankan diri. Dalam mempertahankan diri, boleh tak kita serang orang tu balik? Siapa rasa boleh angkat tangan, siapa rasa tak boleh, tak payah angkat tangan. Dalam situasi mempertahankan diri, boleh tak kita serang orang yang menyerang kita tu? Siapa rasa boleh? Kita boleh serang orang tu, angkat tangan. Boleh angkat tangan. Jangan malu-malu, angkat je. Boleh, boleh serang. Boleh serang. Okey. Yang perempuan semua rasa tak boleh serang. Tak boleh. Orang nak tikam kita, kita tak boleh buat apa. Kita lari je. Lari laju ke semua ni? Kalau saya kejar, saya dapat tak? Betul? Okay, so dalam mempertahankan diri, self-defense, at some point, kita boleh menyerang orang tu balik dengan syarat memang kita rasa terancam dan adalah untuk self-defense.
Bukan tiba-tiba orang tu baru datang dekat, dah nak menyerang pula orang tu. Kita tak tahu apa dia punya intention, tiba-tiba nak menyerang orang tu. So tak boleh lah. Okay, dalam keadaan yang emergency kita boleh serang orang tu balik. Okay, so kami akan tunjukkan beberapa teknik serangan. Very simple. Okay, dan saya nak seorang lelaki, seorang perempuan untuk test benda ni. Seorang je Okay. Kalau boleh saya nak tengok yang ada background martial art. Ada yang pernah training martial art tak? Jangan malu-malu. Saya nak seorang lelaki, seorang perempuan. Training Kalau martial art. Ada, okey, mesti. Okay, naik atas. Ada yang martial arts? Okey, Baik, naik ke atas. baik. Silakan, Okey. silakan. Inilah yang kita mahukan. Tepuk tangan. Tepuk tangan sikit. Okey. So, lelaki kenalkan nama dulu. Nama saya Afizul Ikram tapi orang panggil saya Pijoy. Okey, Pijoy belajar martial art apa? Taekwondo. Taekwondo berapa tahun? Dulu dari sekolah rendah sampai form 3. Darjah 1 sampai form 3. Darjah 1 sampai form 3. Lama tu? Dah black belt lah? Dah. Black belt. Berapa dan? Second. Second dan, sama. Okey. Kalau tak boleh buat macam saya, siap lah. Zarina tapi orang panggil Ina. Ina belajar martial art apa? Taekwondo. Taekwondo berapa tahun? Tali pinggang apa? Daripada form 5, daripada darjah 5 sampai form 3. Darjah 5 sampai form 3. Pun lama juga. Dah tali pinggang apa? Masa tu baru tali pinggang hitam merah tapi dah berhenti. Okey, hitam merah tu dia satu lagi step nak ke hitam sebab tak cukup umur, betul tak? Okey. So in terms of self defense, saya ulang balik, benda ni adalah last resort. Jangan kita yang mulakan, okey? Itu pastikan clear. Melainkan memang nampak orang tu dengan intent nak menyerang. Kalau kita intercept, boleh. Okey? Jangan kita yang mula, jangan kita yang hilang sabar dulu. Okey. So untuk self defense, kita nak menyerang tak perlu fancy pun. Kita tak nak pakai penumbuk kalau boleh, sebab apa? Kenapa tak nak pakai penumbuk? Siapa tahu? Kenapa tak boleh nakal? Ada yang pengalaman tumbuk orang? Tak nak mengaku So harapnya tak ada. Okey, tumbuk orang ni sakit. Yang kena tumbuk sakit, yang menumbuk pun sakit. Sebab tengkorak kita ni tulang antara tulang yang paling keras. Kita punya knuckle ni, penumbuk ni, tulang-tulang yang kecil-kecil. Okey, kalau tak dilatih dengan teknik yang betul, tumbuk sakit. Silap-silap boleh retak ataupun patah. Okey? So dalam self defense, kita lebih prefer palm strike ataupun tangan yang buka ni lempang bukan lempang palm strike So kita serang dekat area mana? Dekat sini, yang lower part of the palm. Ada belajar anatomi tak? Tak ada. Ada yang belajar anatomi? Tulang kita yang palm dekat bawah ni yang besar. Okey, so dia kurang sakit. Dan untuk target secara umumnya, kita palm strike kat mana? Sini. Ini palm strike kan ni? Ini bladed kan? Ini karate chop bukan sini So palm strike biasanya kita buat area hidung. Patahkan hidung dia. Dan kita punya tangan kita boleh buat macam ni. Boleh masuk mata dia juga. Okey. Macam ni lah biasanya Kita rapatkan jari-jari kita, kita genggamkan macam ni. Palm strike kita beratkan ataupun bagi dia land dekat bahagian bawah, lower part of the palm. Okey. So kita nak pakai kita pakai breaking board Okey. So ni sebelum tu lah saya nak tahu, ni sukarela ke terpaksa? Sukarela Sukarela ke terpaksa? Sukarela Okey. So kita ada beberapa warna. Ni saya bagi pilih lah. Sebab sukarela kan. Kuning paling nipis, hitam paling tebal. Lelaki dulu. Nak yang warna apa? Boleh stage je? Tak boleh? Nak banyak kali ke? Lepas ni lepas. Banyak kali lah.
Tak banyak kali Okey, kita tengok kalau masa sempat boleh. Boleh lah? Boleh. Okey, so nak yang mana dulu? Nak start dengan mana? Biru, start biru. Biru, okey. Ni saya minta Reza pegang boleh? Pegang kuat-kuat Okey. So cuba dulu, saya tak ajar dulu any kind of position apa semua tu. Kalau tak dapat baru saya ajar dari segi teknikal dia So tengok betul-betul. Okey. So pegang kuat, jangan gerak. Tinggi ni okey ke? Okey. So saya nak palm strike, saya tak nak tumbuk. Mantap. Okey, tepuk sikit. Tepuk tangan. Sakit tak tangan? Tak. Tak Kalau teknik betul sepatutnya tak sakit. Kalau sakit pun sikit je. Okey, nak yang mana? Merah. Tak nak tu hitam? Okey. On time Okey, mantap. Mantap. Boleh nampak dua dan tu Ha? Tak ada lagi. Tak ada lagi. Okey. Okey lagi. Whenever you ready. Okay, good. Berikan tepukan kuat sikit. Okay. Mantap. So tu teknik dia tak ada masalah lah. Okay. So bila teknik betul, memang biasanya akan patah. Okay. Hitam tu keras tau. Tak percaya. Tebal. Tapi kalau pakai penumbuk, tak confirm patah. Nak try penumbuk ke? Tu soalan. Untuk hitam lah. Untuk hitam. Tumbuk. Boleh? Okey. Sekali je Okey. Soalan saya, sakit ke tak sakit? Sakit sikit. So, mana lagi better? Yang first. Palm strike tu sebab dia. Ini orang yang tahu teknik menumbuk. Kalau orang yang tak tahu teknik menumbuk, dia akan, kalau salah, wrist dia boleh cedera. Knuckle dia boleh sakit Okey, next. Nak warna apa? Nak satu boleh, nak banyak boleh. Ni last Satu je lah, satu je. Pilih satu. Biru dah. Biru. Okey. Okey, bila ready mula. Okey, berikan tepukan yang gemuruh sikit. Alright, terima kasih volunteer kita. Alright. Sangat bagus. Okey. Okey. Sebelum tu, terima kasih kepada volunteer yang semua yang atas pentas. Berikan tepukan sekali lagi Terima kasih. Saya harap ini bukan permulaan dan pengakhiran awak semua belajar seni mempertahankan diri. Okey, make sure balik try tengok lagi dan kalau boleh join the class untuk lebih mahir lagi. Okey. So saya rasa kita telah sampai ke penghujung, masa telah menceburi kita. So kalau ada apa-apa nanti boleh pergi ke nutritionist KKM punya social media boleh komen-komen kat situ, nanti kita akan try baca. Kalau ada soalan lain lah. Okey, so sebelum tu kita nak ambil gambar dulu. So nak minta semua berdiri hadap ke sana. Urus dia pun boleh masuk. Kalau nak naik, jom. Bos. Okey, satu tepukan untuk Abang Ahmed dan the team. Okey.
Itu dia bengkel asas mempertahankan diri. Okey, nanti kejap lagi kami akan paparkan barcode. Okey, untuk anda scan untuk dapatkan sijil secara online. Okey. Terima kasih sekali lagi kepada Abang Mei kita. Dari segi mempertahankan diri. Tadi saya nak join tadi bang. Tapi takut. Okey, sebelum tu saya nak minta tolong pada rakan-rakan adik-adik daripada UiTM. Kita nak susun balik kursi tadi dalam bentuk keadaan asal. Sebab kita akan adakan lagi macam-macam program. Okey, terlebih itu yang nak scan barcode ini untuk mendapatkan sijil penyataan secara digital. Anda boleh scan kat hilang dah? Okey bang, okey. Dia main macam tu prank-prank pula kan. Okey. Diminta untuk susun balik kerusi. Lepas tu boleh scan barcode. Okey Abang Meh, ada nak cakap apa-apa tadi? Abang Meh? Abang Meh? Okey, anak. Kita dah selesai sesi pertama, sesi kedua dan juga sesi yang ketiga untuk hari ini. Tapi kita masih lagi buka lagi bot-bot yang kami buka untuk anda uji anda punya orang cakap kecergasan. Anda boleh terus ke bot nombor 1, nombor 2 untuk anda tahu kalori anda, apa yang anda makan. Di bot yang ketiga untuk anda uji keyakinan anda dan juga untuk anda tahu makanan seimbang dan kekal aktif. Di bot yang ketiga setengah, 3,5 lagi, 3,5 ni kan. Pada yang orang cakap nak berdiet, ada 3 suku-suku separuh ni. Anda boleh tanya macam mana daripada segi pemakanan, macam mana karbohidrat dia, bagaimana dia punya orang cakap berapa kalori yang patut dimakan untuk anda. Okey, di bot nombor 4 dan juga 5 daripada agensi kerajaan yang kita bawakan khas pada hari ini daripada Jabatan Perikanan Malaysia dan juga Pharma untuk tahu apa buah-buahan tempatan daripada Pharma dan juga daripada Perikanan. Terbuka bang. Dan juga di bot yang ke-6 untuk ibu-ibu yang sedang mengandung atau telah melahirkan anak, anda boleh terus ke bot 1000 hari pertama kehidupan. Ada pakar nutrisi di sana, anda boleh bertemu dengan mereka untuk bertanyakan apakah makanan-makanan yang sesuai untuk ibu mengandung dan juga baby anda. Dan juga di bot yang ke-6 perkenalan untuk HCL dengan HDP. Anda boleh ketahui lebih lanjut tentang pilihan lebih sihat, apa yang yang berada di label-label makanan yang dijual di pasaran. Dan juga di booth nombor 8 dan 9 ada pada MASO dan juga NSM. Anda boleh tahu, anda boleh bertanya tentang nutrisi dan juga orang cakap pasal obesity. Boleh terus ke booth 9 dan juga 10. Okey, pada yang nak scan barcode untuk menjana sijil penyertaan digital, untuk yang tadinya untuk bengkel asas sili pertahankan diri.